Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak masak sup ayam. Bahan yang kita perlukan adalah bawang merah, bawang putih, halia, cube putih ayam, daun sup dan daun bawang, kentang, carrot, 2 sebunjut dan ayam untuk 15 ekor. Mula-mula kita masukkan bawang merah. Kedua kita masukkan bawang putih. Ketiga kita masukkan halia. Sedikit air. Kemudian kita blend. Ini hasil blend kita tadi. Kita tuangkan minyak untuk masukkan bahan-bahan yang dah kisahkan tadi. Untuk tumis sehingga naik bau. Masukkan sup bunjut. Dan tumis. Naik bau, kita masukkan ayam. Atau sehingga sebati. Tambah air secukupnya. Thank you pati ayam. Sedikit sebut lada hitam di dalamnya. Bila ayam habis bermasak, kita masukkan kentang dan carrot. Kita masukkan garam dan sebut perasa secukup rasa. Dan kita masukkan daun bawang dan daun sup. Alhamdulillah, sup dah siap. Siapa-siapa yang sihat tak sihat ataupun demam, bolehlah try sup ni. A few moments later. Terima kasih semua. Kalau nak lagi sedap, letaklah bawang goreng.